Ramai yang share dengan Kak Lina, saya tak minat simpan emas sebab sebenarnya ada 3 sebab utama yang mereka rasa macam tu. Pertama, mereka tak nampak emas tu beri dividen seperti pelaburan lain. Yang keduanya, mereka fikir nak beli emas tu perlukan modal yang besar. Yang ketiga, mereka tak nampak harga turun naik seperti saham. Tapi hakikatnya menabung emas ni bukan soal minat, dia adalah soal keperluan kewangan. Sama seperti kita ambil perlindungan takaful, kita bukan ambil sebab kita minat, tapi kita tahu dia penting. Masalah sebenarnya bukan kerana kita ni tak minat emas, masalahnya kerana kita belum rasa lagi risiko sebenar seperti inflasi, nilai duit yang semakin susut, simpanan persaraan yang tak mencukupi ataupun kecemasan yang datang waktu kita tak bersedia. Selagi kita belum rasa lagi kesan dia, kita akan rasa benda tu tak penting. Sebab tu emas ni bukan untuk gaya hidup, emas ni adalah untuk lindungkan nilai usaha kita selama ni. Emas juga bukan alat untuk cepat kaya, tapi dia akan pastikan dalam tempoh 10 ke 20 tahun akan datang, duit kita masih mempunyai kuasa beli. Minat boleh datang kemudian, tapi kesedaran perlu datang terlebih dahulu. Hari ni jika anda masih tak berminat, tak mengapa, tapi jangan sampai waktu yang memaksa kita. Follow saya untuk lebih banyak tips emas dan kewangan. Simpan emas, nilai terpelihara, harta berganda.